Muhammad Akmal Saleh adalah ahli politik dan doktor Malaysia yang aktif dalam UMNO. Beliau dilahirkan pada 2 Julai 1988 di Merlimau, Melaka dan kini berkhidmat sebagai ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) untuk kawasan Merlimau. Sejak Mac 2023, beliau telah dilantik sebagai Ketua Pemuda UMNO, menjadikan beliau tokoh penting dalam pergerakan pemuda parti tersebut. Di samping itu, beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai Ahli Eksekutif Negeri (XCO) Melaka dengan portfolio yang meliputi bidang kesihatan, pembangunan luar bandar, pertanian dan keselamatan makanan. Selain daripada aktiviti politik yang formal, Muhammad Akmal Saleh kerap tumpu perhatian media kerana kenyataan serta kontroversi yang berkaitan dengan isu-isu agama dan dasar negara. Aktiviti beliau dalam UMNO, terutamanya sebagai Ketua Pemuda, menggambarkan komitmen beliau dalam membentuk generasi muda dan menyuarakan aspirasi serta pandangan yang berpengaruh dalam lanskap politik Malaysia.